Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ni untuk kita sambung kelas kita. Hari ini kita sambung dengan ayat 37 dan seterusnya. Tapi sebelum tu kita lihat dua ayat yang sebelum ini, kita ulang kaji 35 dan 36 Baik, mari kita terjemah sama-sama, tarjim sama-sama. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami telah berkata, wahai Adam, engkau tinggal. Wahai Adam. Wahai Adam. Ya Adam atau wahai Adam. Okey. Engkau tinggallah bersama pasangan engkau di syurga. Okey. Wa kula minha ragadan haythu syi'tuma. Dan kami berdua makanlah daripada syurga sepuas-puasnya di mana saja. Di mana saja kamu suka. Tuma. Tuma kamu suka. Kamu berdua suka. Kamu berdua. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah engkau berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh zalimin. Lalu telah menjadi kamu akan menjadi daripada orang-orang yang zalim. Okey. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha. Telah menunjukkan mereka berdua telah menggelincir. Lagi ulang balik. Maka telah menggelincirkan oleh mereka berdua mereka berdua oleh syaitan. Okey. Anha darinya. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka daripada yang adalah kami dari dalamnya. Yang sebelum itu mereka di dalamnya. Kana fihi yang sebelum itu mereka berdua di dalamnya. Kana adalah mereka berdua sebelum itu. Kana tu maksudnya dah lepas. Maka dia mengeluarkan mereka berdua daripada apa yang kedua mereka itu telah berada di dalamnya. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami telah berkata berfirman kami telah berfirman. Okey. Ihbitu. Pergilah kamu. Pergi, bukan pergi. Turunlah. Turunlah kamu semua. Turunlah kamu. Sebagian daripada kamu bagi sebagian yang lain. Adu musuh. Sebagai musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu di bumi mustaqarrun, tempat menetap dan kesenangan. Tempat senanglah, tempat bersenang-senang. Ilahin sampai waktu tertentu. Sampai waktu tertentu. Okey, boleh? Baik.
Jadi kita sambung ayat yang ke-37 ini. Okey. Ayat ke-37, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa, fa maka, talaqa dalam fi'il madhi telah berlalu, yang bermaksud telah menerima, maka dia telah menerima. Kata dasarnya lam qaf ya yang kita dah jumpa dah sebelum ini. Dalam konteks ayat ni, kata dasarnya merujuk kepada maksud menerima. Jadi kita dah jumpa dah dua maksud yang berlainan. Kalau laku telah bertemu, talaqa telah menerima, kan? Telah menerima. Laku jumpa, talaqa telah menerima. Jadi maksudnya tak samalah, walaupun daripada kata dasar yang sama. Jadi sebab itu kita apabila kita kelas kan, kelas yang seorang berada di tempat yang sama dan menerima direct daripada guru dipanggil kelas talaqi. Kan, kelas talaqi kan, kerana dapat direct kan, bukan daripada buku, bukan daripada cerita orang lain, tetapi dia dapat terus daripada guru. Jadi dipanggil kelas talaqi. Fatalaqa Adamu min rabbihi, maka telah menerima Nabi Adam daripada Rabbihi, Tuhannya. Tuhannya. Apa yang dia terima tu? Kalimatin. Kalimatin adalah bentuk isim jamak. Kalau satu kalimah, kalimat, jadi jamak, kata-kata. Ataupun kalimah-kalimah. Daripada kata dasar kaf lam mim yang bermaksud bercakap, menyampaikan sesuatu. Maknanya ada kena-mengena dengan bercakap, iaitu uh, bila kalam kan, kalam kan, daripada kata dasar ni jadi kalimah, kalimat, ilmu kalam, golongan mutakallimin dan sebagainya. Golongan mutakallimin tu maksudnya ahli ilmu kalam lah, kan, ilmu yang berkata-kata, ilmu yang berhujah kan. Sebab ahli kalam ini dia menggunakan akal untuk berhujah tentang Tuhan kan. Itu dia kata panggil, dia belajar ilmu kalam. Belajar ilmu kalam. Jadi kata dasar ini banyaklah digunakan dalam Quran. Kita pun dah biasa dah dengan kata kalam ini, iaitu percakapan kata-kata. Dan maksudnya Nabi Muhammad menerima kata-kata daripada Allah. Kalimat itu maknanya doa yang dibaca, yang diajar kepada Nabi Adam untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia kata-kata tu? Siapa tahu? Tafsir sikit. Apa yang Nabi Adam dapat? Kalimat apa Nabi Adam dapat? Kalimah. Nama-nama benda. Bukan. Asma. Nabi nama-nama benda diajar waktu di langit. Kemudian baginda telah melakukan kesalahan di mana baginda dan juga Hawa telah makan buah yang dilarang. Jadi mereka telah diturunkan ke bumi. Waktu itu Nabi Adam rasa bersalah, maka baginda dan juga Hawa memohon ampun, minta maaf. Akan tetapi Allah tak terima doa pengampunan mereka, sehinggalah Allah ajar kepada mereka berdua kan kalimat, cara untuk minta ampun kepada Allah. Soalan sekarang, apakah kalimat itu? Doa dia macam mana? Rabbana zalamna anfusana. Lagi? Kalimat taubah. Rabbana zalamna anfusana wa illam Wa illam tarfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Surah apa tu? Surah apa ada tu? Jumpa kat mana? Alamak, tak ingat. Surah Al-A'raf tak salah ai. Surah Al-A'raf ayat 26 kot. Kan? Di sini dia ada satu apa nama bid'ah lah, fahaman bid'ah.
Kan kalau ada yang disebut kata kalimat yang diajar itu adalah ni salah, jangan jangan percaya pula, pendapat yang salah, yang kata dia gunakan, dia bertawasul dengan nama Nabi Muhammad. Kata sampai ke Allah tu, Allah tanya, mana kau tahu Muhammad ni? Kerana dulu waktu aku dekat syurga dulu, aku nampak dekat arash ada nama Nabi Muhammad. Jadi itu adalah pendapat yang salah, itu berdasarkan daripada hadis yang palsu, tidak benar. Iaitu nak mengajar manusia nak bertawasul dengan Nabi Muhammad lah tu. Dia tu bertawasul ni adalah perbuatan yang syirik. Itulah dengan berkat Nabi Muhammad lah, dengan jah Nabi Muhammad lah. Semua ni datang daripada fahaman-fahaman yang salah, fahaman-fahaman yang direka. Sedangkan yang disebut di dalam Quran, kalimat yang diajar kepada Nabi Adam dan Hawa adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iaitu Allah ajar kepada Nabi Adam. Dan banyak lagi ayat-ayat Quran yang menceritakan cara untuk kita minta ampun dengan Allah ni. Pertamanya mengaku kita berdosa. Mengaku dulu. Doa Nabi apa yang lama, Nabi Yunus apa? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nampak? La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Mengaku, bagi dia mengaku nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku dosa tu. Itu cara nak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dalam berdoa tu, kita minta ampun dululah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku. Sebelum minta macam-macam, minta rumah, minta isteri, minta kaya, minta laki, minta apa-apa saja. Mengakulah doa, mengakulah diri itu berdosa. Ya Allah, ya Tuhanku, minta ampun, aku banyak dosa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Macam anak kita lah. Anak kita ni perangai teruk sangat. Menipu, ponting sekolahnya, isap rokoknya, pukul orangnya. Tiba-tiba datang kat kita minta RM10. Ayah nak RM10. Kecil besar kita tengok anak tu kan. Kecil besar. Minta RM10. Perangai macam setan. Minta duit. Tapi kalau dia datang tu minta, ayah minta maaf lah, saya dah banyak salah dah sebelum ni. Saya anak yang tak bagus. Ayah maafkan saya ya. Jadi lembut hati kita. Lembut hati kita. Jadi kita sebelum kita nak minta macam-macam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita lupa untuk mengaku dosa kita dulu. Ini dosa berkepuk dekat belakang kita, tapi terus nak minta itu, minta ini. Jadi itu adab dalam berdoa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran, iaitu mengaku kesalahan kita. Jadi dengan doa yang diajar sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biasalah Allah akan ajar cara untuk berdoa dekat dia. Kerana kita ni cara berdoa pun Allah Subhanahu Wa Taala ajar. Begitu juga nanti apabila di mahsyar nanti, apabila dah lama 50,000 tahun dekat mahsyar, kelang kabut kecoh semua orang, minta tolong kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata tak boleh, aku dah buat dosa, aku dah makan buah. Minta tolong dekat Nabi Nuh, aku dah buat salah, aku dah Nabi Adam so minta tolong kat Nabi Nuh. Nabi kata bukan aku tak boleh. Disebabkan doa aku manusia semua mati. Minta tolonglah dekat apa nama, siapa lagi minta tolong kat Nabi Ibrahim. Saya lupa dia punya susunan tu. Nabi Ibrahim kata tak boleh, aku dah menipu dulu 3 kali aku menipu. Daripada satu nabi ke satu nabi ke satu nabi ke satu nabi. Sampai akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata akulah dia. Untuk minta doa kepada Allah untuk mempercepatkan hisab. Maka Nabi pun sujudlah untuk berdoa kepada Allah, tidak diterima. Sehinggalah Allah sendiri ajar kepada Nabi Muhammad. Nabi kata, aku diajar nama-nama dia yang aku sendiri tak pernah tahu. Lepas itu bila disebut nama tu, Ismul Azam, ataupun nama-nama yang Allah baru ajar kepada baginda sebut barulah Nabi Allah berfirman kepada Rasulullah, bangkitlah dan mintalah. Barulah Nabi minta supaya dipercepatkan hisab. Itu konsep doa. Kerana apabila kena dengan cara doanya, maka Allah kata fataba alaih. Fa maka taba
nanti kita ajar alaihi ke atasnya. Fataba alaihi. Maka taba dalam bentuk fi'il madhi yang bermaksud dia telah berpaling, dia menerima taubat. Kan? Dia menerima taubat lah dalam maksud ayat ni. Kan? Iaitu menerima taubat. Kan? Dia ni adalah kata kalau bertaubat pun taba, menerima taubat pun taba juga. Kan? Tetapi dalam konteks ayat ni ia merujuk kepada Allah, di mana Allah menerima taubat Nabi Adam dan juga Hawa. Kan? Kata dasarnya adalah tawauba, yang bermaksud kembali, taubat, berpaling dengan belas kasihan, menyesuaikan diri. Jadi Allah berpaling dengan belas kasihan. Allah bersedia, Allah maknanya menerima doa, menerima pengampunan kepada Nabi Adam. Jadi taba ni banyaklah digunakan di dalam Quran, kata-katanya yang keseluruhannya merujuk kepada orang yang meminta ampun dan juga orang yang menerima ampun. Kan? Manusia, makhluk, manusia meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menerima taubatnya. Ustaz, macam mana nak tahu the root word ta alif ba ke? Tadi Ustaz bilang taba tu root word dia tawauba. Dia. Macam mana kita nak tentukan yang root word tu ta alif ke tawau ba? Itu kena tahulah, kena rujuk kepada root word dia, kepada dictionary, kepada kamus. Okay. Apabila ada alif waw ya, alif waw ya, kata dasar itu alif waw ya tu boleh berubah-ubah. Daripada waw ini dia boleh jadi alif. Kemudian setengah tempat waw jadi ya, dan sebagainya. Kalau selain daripada alif, kalau selain daripada tu dia senang kan, kita tahu huruf ta-nya ya kan. Tetapi apa ni, kejap ni Jadi tak ada apa nama dia? Tak ada ukuran tak ada macam tak ada formula. Dia tak ada formula, tak ada formula yang ini kena tengok kepada root word lah. Especially kalau melibatkan alif waw ya. Yang lain-lain tu boleh lagi kita nak agak. Tetapi kalau ada alif waw ya tu susah. Okay. Baik. Fataba alaihi, maka Allah menerima berpaling dengan belas kasihan dan menerima taubat daripada Nabi Adam. Dan kemudian Allah memberitahu tentang dirinya, innahu huwat tawwabur rahim. Innahu, sesungguhnya dia lagi. Kenapa apabila dia dah ada innahu, sesungguhnya dia, tambah dia lagi tu, kenapa? Double sebagai tegaskan. Sebagai penegasan, sebagai eksklusif. Eksklusif itu maksudnya dia sahaja yang ada macam ni. Dia sahaja yang ada sifat At-Tawwab Ar-Rahim. Ar-Rahim apa maksud dia? Penyayang. Pengasih, penyayang lah. Pengasih ataupun penyayang, lebih kurang saja maksudnya. At-Tawwab itu adalah daripada kata dasar yang samanya, tawawba. Dan tetapi dia di dalam bentuk fa'ala. Dan bentuk fa'ala itu maksudnya dia berkali-kali, sentiasa menerima taubat. Kerana itulah kita ni banyak dosa kan, banyak dosa, kita minta ampun, Allah ampunkan dosa kita, kemudian buat balik dosa yang sama pula tu, kita minta ampun lagi kepada Allah, terima lagi. Jadi banyak kali Allah menerima pengampunan kita. Allah menerima taubat kita. Walaupun daripada dosa yang sama juga. Kerana begitulah sifat manusia. Dalam hadis bagi tahu, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'un ta'ibun. Setiap bani Adam itu buat salah, buat dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah taibun, orang-orang yang sentiasa bertaubat. Sentiasa bertaubat. Maknanya buat salah minta taubat, salah bertaubat. Taubat tu maksudnya U-turn.
Daripada segi amalan tu maksudnya U-turn. Bila kita istighfar itu, kita minta ampun, kita cakap. Tetapi daripada segi perbuatan kita U-turn. Mana yang kita buat, kita tengah drive, salah, kita U-turn. Pergi balik ke jalan yang benar. Maka begitu juga perbuatan taubat itu adalah kita melakukan perkara yang betul. Kita dah buat benda salah, kita melakukan perkara yang betul. Jangan kita tertipu dengan iblis syaitan lah. Iblis syaitan. Dia akan hadsut kita dengan kata taubat kita tak akan diterima. Dia kata kau nak minta ampun apa ni lagi, berapa banyak kali dah kau buat dosa ni, Allah tak terima dah ampun kau, kerana dia nak kita putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita tidak minta ampun. Baik, boleh faham ayat yang ke-37. Jadi kita sambung, kita buka ke muka surat yang seterusnya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Okey, qul nahbitu minha jami'a. Okey, terjemahkan. Allah berfirman, kamu daripadanya Kami berkata, ini Allah yang berkata lah ni Ya, telah Kami berkata. telah berkata. Kami telah berkata. itu turun. Bitu. Itu. Apa itu? turunlah oleh kamu Ya, turunlah kamu daripadanya ke semua. ke semua sekali, dia ulang ayat-ayat, ada ayat yang sebelum ni, ayat 36 kalau tak silap saya, dia ulang qul nahbitu minha jami'a, merujuk kepada Adam tu kena turun, Hawa kena turun, Iblis kena turun, dan ada pendapat lain anak keturunan Nabi Adam lah, kita ni pun, sebab kita dulu asalnya waktu kita di alam arwah dekat sana kan. Tetapi apabila Nabi Adam turun, kita di dalam tulang sulbi dia. Jadi kita pun turun sekali. Sebab itu Allah kata jami'a, semua sekali. Semua sekali. Fa imma, maka imma dalam bentuk harfun, bagi harfun syarat. Fa imma, dan jika A, maka B, mana syarat. Kau buat A, maka kau dapatlah B. Syarat, harfun syarat. Yang bermaksud apabila. Fa imma, maka apabila ya'tiyannakum dalam bentuk fi'il mudhari' dengan ada nun taukid. Nun taukid ni penekanan, maksudnya dia pasti. Pasti didatangkan. Maka ia pasti akan terjadi, iaitu didatangkan. Daripada kata dasar ata, hamzah alif ta ya, yang bermaksud datang, bawa ke hadapan, tunjuk. So maksudnya bila dibawakan, didatangkan. Kalau dulu kita, ada ni utu, kamu bawalah. Kalau dia ada utu dengan utu. Yang ini tak ada, hamzah ni tak ada, dia tak ada ni, dia tak ada baris kat sini. Jadi faktu, waktu, dia ada perkataan sebelum tu. Jadi dia kena uktu. Jadi utu, mereka telah diberikan, mereka telah dibawakan. Kemudian hari ini kita jumpa ya'tiyanna. Ya'tiyanna tu mana pasti didatangkan. Jadi Allah nak bagi tahu fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka apabila pasti, dia pasti akan terjadi, dibawakan, didatangkan kepada kamu minni apa? Daripada aku Dariku. akan petunjuk. Maknanya yang dibawakan kepada manusia daripada Allah itu adalah apa dia? Petunjuk, hidayah. Jadi Allah kata kamu turun.
Nanti apabila datang, nanti pasti dia akan datang petunjuk daripada aku. Jadi apa yang kita kena buat? Jadi Allah bagi tahu kesannya kalau sesiapa yang ikut. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Faman, Maka barang siapa maka barang siapa tabi'a, dia telah mengikut dia telah ikut, dalam bentuk fi'il madhi, daripada kata asar taba'in yang bermaksud ikut, mengikuri langkah dari belakang dengan rapat, dan meniru pun dia juga. Jadi daripada kata dasar ini kita selalu dengar ittiba' rasul. Dari pada segi makna, ittiba' ni adalah kita ikut betul-betul sebiji. Betul-betul ikut seperti apa yang dilakukan oleh yang sebelumnya itu. Contohnya jikalau kita dekat pantai, ada orang jalan, jadi dia ada bekas tapak kaki. Ittiba' tu maksudnya kita ikut tapak kaki dia tu. Kita ikut tapak kaki dia tu. Jadi kerana itu kita kata ittiba' rasul. Ittiba' rasul tu ikut betul-betul. Apa yang Nabi buat, buat. Apa yang Nabi tak buat, tak payahlah kau reka. Kerana itu kita tegur ramai orang, walaupun orang marahlah dengan kita. Kita tegur tentang perbuatan-perbuatan bid'ah, kerana perbuatan bid'ah tu tak ikut Rasul. Kamu sepatutnya ikut perbuatan Rasulullah. Kenapa kamu nak reka benda-benda baru pula? Itulah hidayah daripada Allah. Dan Allah kata di dalam ayat ni, faman tabi'a hudaya. Siapa yang ikut rapat betul-betul hidayahku yang disampaikan kepada Nabi untuk menjadi contoh. Kalau kita buat itu, apa yang akan jadi? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Fala, maka tiadalah. Khaufun. Khaufun adalah ketakutan. Khaufun maksud dalam bentuk isim yang maksud ketakutan. Daripada kata dasar khaf, kha, waw, fa, yang maksud takut. Takut. Yang maksud takut. Jadi kita ada dengar solat khauf. Pernah dengar solat khauf? Solat perang. Khauf. Saya pun tak pernah buat. Tahulah solat khauf tu solat takut, iaitu solat waktu dalam perang. Berbagai-bagai cara lah untuk kita solat khauf tu. Jadi khauf ini bermaksud takut. Takut. Salah satu daripada bentuk takut. Solat. Ya. Solat takut tu solat macam solat jemaah lah yang kita buat ikut formation tu ke? Ya. Yang solat berjemaah yang ada formation tu ke? Betul. Solat sewaktu perang, solat perang lah, tetapi diberi nama solat khauf kerana waktu tu kita takut. Jadi dipecahkan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan yang pertama dia akan solat dengan imam. Dia solat satu rakaat je. Dah habis dia solat satu rakaat, dia pun bangkit. Kumpulan yang kedua pula yang solat dengan imam. Jadi imam solat 2 rakaat, makmum solat 1 rakaat bersama imam. Rakaat kedua dia habiskan sendiri. Jadi itulah salah satu cara. Jadi dia ada formation lah. Kita tak tahu bagaimana. Dia ada banyak function. Banyak cara. Kalau musuh kat depan, musuh kat belakang, musuh dekat, musuh jauh. Jadi berbagai-bagai. Ada soalan ke ni? Istighfar U-turn, taubat, maintain kembali macam tu ya. No. Taubat yang U-turn. Taubat U-turn, istighfar tu kita minta Allah tutup kita punya dosa. Itu istighfar. Ghafara tu bermaksud tutup dosa. Kafara tutup iman. Ghafara tutup dosa. Jadi maksud istighfar adalah kita minta Allah tutup dosa kita ni supaya hilang dah. Dah tak ada, orang lain dah tak nampak dah. Itu daripada segi perkataan dan juga niat kita. Taubat ni perbuatan kita. Perbuatan kita tu mestilah kita perbaiki. Kita sebelum ni zalim kepada orang. Janganlah buat zalim lagi. Kita ni sebelum ni tak solat.
taubat tu kenalah solat. Kita dulu menipu dalam perniagaan, kita minta ampun, kita istighfar kepada Allah, kan? Maka kita apa pula ni? Ya, kejap saya mesej sikit. Adalah pula orang mesej saya malam-malam, call malam-malam ni. Tak apa nanti. Apa tadi? Taubat itu daripada segi perbuatan, daripada segi perbuatan. Perbuatan. Ada lagi tafsir lain, ada lagi tafsir lain, kerana dalam Quran kadang-kadang ada disebut dalam satu ayat yang sama, ada suruh istighfar, ada suruh taubat. Jadi istighfar itu adalah perbuatan untuk dosa-dosa yang lepas, taubat itu adalah di masa hadapan. Maknanya yang dulu tu kita dah buat salah, kita minta ampun pada Allah, semoga Allah ampunkan, dan kemudian kita perbuatan kita tu bermula daripada itu, kita bermula daripada hari itu kita buat yang betul lah, buat yang betul. Soalan, kalau macam keadaan sekarang di Palestin, dibolehkan solat khauf? Kalau mereka berperang, macam Brigade Al-Qassam itu, mereka dalam formation untuk berperang, ya boleh. Boleh mereka solat khauf. Kan? Ataupun dia kalau solat seorang-seorang, dia bukan solat khauf lah. Kan? Dia solat cara dia. Solat cara dia maknanya dia solat 2 rakaat apabila dia mampu, sebab sedang perang kan. Tetapi kalau dia sedang berperang tu maksudnya tengah berperang tapi dah masuk waktu dah kan, tengah berlawan ke, kan, dalam bahasanya dipanggil sedang mendaging. Mendaging tu maknanya tengah berperang ni, itu tak sempat nak buat saf pun. Jadi waktu tu kita solat cara kita setakat mana yang kita boleh lah, kan. Niatnya berperang sambil solat sambil berperang, kan. Solat sambil berlawan, kan. Waktu keadaan sangatlah mendesak. Jadi macam solat khauf tu adalah apabila bukan sedang berperang, kan. Maksudnya sedang musuh dekat sana, kita kat sini, bukan sedang bertumbuk, bukan sedang bertikaman. Maknanya boleh duduk, boleh buat saf, kan, tetapi berhati-hatilah sebab takut musuh datang dengan secara tiba-tiba. Jadi waktu itu ada cara untuk solat, ini disebut dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ada satu ayat dekat ujung-ujung tu cerita tentang solat khauf ini. Tapi dia punya cara untuk melakukannya itu adalah dalam bentuk hadis daripada Nabi lah, kan? Sebab Nabi buat solat khauf pun beberapa cara, kan, kerana mengikut kepada keadaan. Baik. Jadi khauf itu adalah takut, kan? Jadi khaufun, ketakutan. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan ke atas mereka. Walahum, dan tidaklah mereka yahzanun. Yahzanun ni dia bermaksud mereka bersedih. Mereka bersedih dalam bentuk fi'il mudhari' jamak, yang maksud mereka bersedih, mereka sedih. Kasa dasarnya hazalnun, yang bermaksud sedih meratapi, kan. Atau kita panggil khuzun. La tahzanu, la takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Kan? Jadi dia ada kadang-kadang ada doa, kan, saya lupa lah pula doa tu. Kita minta supaya Allah angkatkan kesedihan kita, kan? Jadi Allah angkat huzun kita. Jadi Allah berfirman dalam ayat ini, kan, apabila kita ikut betul-betul hidayah daripada Allah, hidayah daripada Rasulullah, maka balasan kepada orang itu adalah tidak ada ketakutan ke atas mereka, dan tidaklah mereka bersedih. Okey. Selalu terjemah macam itulah, kan. Mereka tak takut, mereka tak sedih. Cuma je kalau kita perhatikan, ya, sebab ni kita belajar bahasa, kan. Jadi apa yang kita tengok khaufun dalam bentuk apa?
Isim. 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 Yahzanun dalam bentuk apa? Fi'il Isim. mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ini dalam sikit Ini dalam sikit. Okay, please pay attention. Kenapa Allah tak gunakan dua-dua yang sama? Kenapa Allah tak kata macam ni? Fala yakhafuna wala hum yahzanun. Fala yakhafuna wala hum yahzanun. Waktu tu, kalau macam itu ayat dia, maka mereka tidaklah takut dan tidaklah mereka bersedih. Tetapi ayat ini dia lain sikit bentuk dia. Fala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan ke atas mereka. Itu maksudnya mereka takut ke tidak? Takutlah. Kalau mereka takut, mereka tidak takut. Tidak ada ketakutan. Kalau mereka takut, mereka Fala tidak takut. yakhafuna. Tak faham. Oh. Ni Kalau macam dia mereka- dah guarantee. Kalau mereka tidak takut, bahasa yang digunakan adalah fala yakhafuna. Tetapi di sini digunakan fala khaufun alaihim. Digunakan khaufun dalam bentuk isim. Susah sikit lah. Tak pernah orang kupas kot kan. Sebab isim tak terkait dengan waktu kan Ustaz? Macam Tak ada. tak ada time. Tak Tak terkait dengan waktu isim. Sebab tu tadi tak ada. Sampai bila-bila pun dia tak takut. Bukan. Kan? Kalau sampai bila-bila dia akan gunakan fi'il mudhari'. Ya. Kan? Tak betul. Isim ni dia tak berkait dengan waktu, tetapi dia adalah satu keadaan, satu bentuk. Kenapa Allah tak kata fala yakhafuna wala yahzanun, tetapi Allah kata fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi okey. Jadi bila kita nak bincang benda-benda yang mendalam yang macam ini, itu yang kena ada faham bahasa Arab tu. Kalau orang tak belajar bahasa Arab, kita susah nak ajar. Kita pun kata, ini kenapa yang ini isim, yang ini fi'il mudhari'. Dia pun tanya balik, isim tu apa Ustaz? Mudhari' tu apa? Tak payahlah. Jadi apabila kita dah tahu mana isim, mana fi'il mudhari', jadi kita boleh cerita sedikit. Pertamanya, walahum yahzanun itu kita boleh rasanya senang fahamlah, mereka tak bersedih. Tetapi fala khaufun alaihim itu dia lain sikit. Mereka mungkin takut. Tetapi kita ni kita tak takut ke atas mereka. Perumpamaan macam ni. Kita tinggalkan anak kita seorang-seorang. Kejaplah kita nak pergi ambil barang. Tiba-tiba kita balik tengok anak kita tengah main ular. Lama. Dia main macam mana? Dia main Soalan saya, ada dua orang sekarang ni, budak itu dengan kita. Budak itu takut tak main ular? Tak takut. Tak takut. Yang takut siapa? Kita. Itu yang takut. Budak tu tak takut. Pasal dia tak tahu. Ya, dia tak tahu. Sebab dia tak tahu. Baik. Sekarang ni, untuk keadaan macam ni, ketakutan itu, awak rasalah. Awak tiba-tiba pergi kepada tempat, awak pergi negara Palestin, tiba-tiba pergi negara Palestin sekarang ni. Awak takut ke tak takut? Mestilah awak takut. Mestilah takut kan? Sebab apa? Itu tempat baru, tempat yang ada huru-hara lah pula kan? Okey. Sekarang ni bila mati, awak pergi tempat awak dah biasa ke tempat tak biasa? Tak biasa. Tak biasa. Ada kawan ke tak ada kawan? Tak ada. Tak ada kawan. Huru-hara ke tempat tenang-tenang saja? Huru-hara. Jadi awak takut. Awak takut. Tetapi Allah bagi tahu kepada kita, kamu yang sekarang ni masih hidup, tak payah kamu takut tentang mereka. Kerana mereka itu sedang selamat kan.
Kan kita macam isteri saya lah, bila Allah sampai sekarang ni lah pun arwah isteri saya dah meninggal, kan, kita takut tentang, kita tak tahu nasib dia kat sana macam mana kan. Tetapi kepada orang-orang yang telah ikut hidayah daripada Nabi tu, Allah kata kau tak perlu takut pasal mereka lah, kan. Mereka tu selamat dan mereka tidaklah bersedih, kan. Jadi Allah, ketepatan ayat dekat sini, kerana jikalau kita kata mereka tak takut, dia tak tepat. Kerana mereka takut. Sesiapa sahaja yang pergi kepada alam akhirat itu, mereka pasti akan ada ketakutan sebab tempat barunya, kawan tak adanya, tak tahu selamat ke tidaknya, kan. Cuma Allah bagi tahu kepada kita, tidak ada ketakutan ke atas mereka. Kamu tak perlu risau tentang mereka. Baik. Itu saya boleh bagi tahulah dia punya deeper understanding itu apabila dah ada bahasa Arab sikit. Kalau tak boleh nak cerita benda ni. Baik. Jadi ada soalan, hidayah itu Al-Quran ke Ustaz? Hidayah itu adalah wahyu. Hidayah itu adalah wahyu, bukan Quran saja. Kan? Wahyu ni ada dua. Kan, wahyu Quran, wahyu hadis Nabi. Kan, kerana hadis Nabi, kenapa ada belon? Aduh, saya tak buat apa-apa. Wahyu tu ada dua, dalam bentuk Quran, dalam bentuk hadis. Kan? Kata-kata Nabi Muhammad itu juga adalah wahyu. Kan? Allah kata wa ma yantiqu anil, dalam surah Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu bukanlah kata-kata daripada hawa nafsu dia, tetapi itu adalah wahyu yang disampaikan. Cuma Quran itu perkataan daripada Allah, wahyu tu perkataan daripada Nabi, idea daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita selalu tekankan, nak belajar mesti dua, Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Jangan belajar Quran saja dah tak belajar sunnah, itu jadi golongan Quraniyun, Quranis, anti hadis. Jangan belajar hadis saja, ramai orang sunnah ni belajar hadis saja, Quran tak belajar. Jadi dia tak tahu banyak benda tentang bila dia belajar hadis saja, tentang ibadatnya dia tahu, dia jaga, akan tetapi tentang tauhid dia tak berapa kemas. Sebab Quran tu banyak cerita tentang tauhid, tentang syirik. Jadi tak belajar, masalah. Habis ayat tu, kita satu ayat lagi, ayat pun pendek rasanya. 39. Okey, 3 mufradat baru saja. Sebab tu kerana ayat 40 dah 7, tengoklah. Kalau habis cepat. Okey. Walladzina kafaru. Apa dia? Dan orang-orang yang mereka telah ingkar, telah kufur, telah ingkar. Wa kadzabu. Dan dia telah mendustakan. Mereka telah mendustakan. Dusta ni kita dah kadzaba, kita dah cerita dah sebelum ini. Kalau yakzibuna, mereka mendustakan. Kadzabu, mereka telah mendustakan. Maknanya beza fi'il mudhari' dengan fi'il madhi. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang telah ingkar, dan orang-orang yang telah mendustakan. Dia mendustakan apa? Bi ayatina. Ba dengan ayati, ayat-ayat na kami, ayat-ayat kami. Jadi ayati banyaklah digunakan dalam Quran dalam bentuk isim jamak. Kalau satu ayat, kan? Kalau jamak tu ayat. Jadi maksud asal pada ayat ini daripada kata dasar alif ya alif yang bermaksud tanda. Asal maksud dia tanda. Wahyu, bukti. Kadang-kadang kita lihat kepada konteks ayat, ia mungkin membawa maksud mukjizat. Tapi asal maksudnya adalah tanda. Tanda. Yang ini adalah kerana ayat itu banyak jenis. Ada ayat makru'ah, ayat yang dibaca, ayat Quran. Ada ayat yang mabsurah, itu ayat yang kita lihat. Kita lihat, iaitu ayat-ayat pada alam ini. Dalam Quran Allah suruh tengok langit, Allah suruh tengok gunung, Allah suruh tengok sungai, Allah suruh tengok bintang. Itu semua adalah ayat juga. Ayat.
kan, menjadi tanda. Soalan, tanda apa? Kenapa dia bagi tanda? Tanda kebesaran Allah lah. Tanda kebesaran Allah, tanda kewujudan Allah pertama sekali tu. Kan? Maksudnya dengan ada alam ini dia menjadi tanda bahawa Allah itu ada. Takkanlah alam yang begini punya indah. Alam yang begini punya indah, tak ada pencipta dia, terjadi sendiri. Takkan. Jadi ayat, tanda-tanda pada alam ini membuktikan bahawa adanya itu Tuhan yang menjadikan. Dan kemudian ayat-ayat Al-Quran pun menjadi tanda kerana Quran itu kan dia mukjizat. Kan? Apabila kita lihat kepada ayat Quran itu, kan, kita boleh tahu tidak akan manusia boleh tulis benda ni. Boleh cerita tentang masa lepas, boleh cerita tentang masa hadapan, boleh cerita tentang masa sekarang, boleh cerita benda yang gaib, boleh cerita tentang benda yang sains, boleh cerita macam-macam benda yang kalau orang kafir, orang-orang barat, orang-orang apa nama dipanggil apa lupa dah, maknanya orang yang buat kajian tentang agama ni apa, dia orientalis, golongan orientalis, dia kata oh hebat, Nabi Muhammad ni hebat boleh tulis Quran. Tak, bukan, tak boleh, manusia tak boleh tulis Quran ini. Jadi ia menjadi tanda bahawa Quran ini mesti datangnya daripada satu zat yang tahu segala-galanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada situlah datangnya tanda. Jadi dia tak banyaklah, dia 382 ayat kalimah yang digunakan di dalam Quran, tetapi dia beza dia ayah satu ayat, ayat banyak ayat, ayat ini 2 ayat. Jadi 2 tanda, jadi dia main-main dekat situ saja. Jadi banyaklah kita dah dapat. Okey, jadi Allah kata yang ingkar dan yang mendustakan dengan ayat-ayat kami, ya, ulaika, mereka itu ashabun nar. Ashabun nar. An-nar api. Ashab ini adalah ahli lah, dipanggil ahli. Daripada kata dasarnya yang bermaksud sahabat-sahabat, teman-teman, ahli-ahli. Daripada kata dasar sahabah, yang maksud menemani. Kalau kawan, sahabat kan, bersangkutan. Dalam ayat ni dia bersangkutan, bersangkutan. Macam kita ayat surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Takkan kita kata dia orang ni bersahabat dengan gajah pula bila masa mereka bersahabat dengan gajah. Tetapi mereka itu adalah ada bersangkut paut, ada kaitan dengan gajah kerana apa? Kerana tentera itu tentera yang datangnya dengan banyak gajah. Jadi diberikan nama tu, special nama mereka Ashabul Fil. Orang-orang yang bersangkutan dengan gajah, yang datang menyerang dengan gajah, tentera Abrahah pada waktu itu. Jadi ahli-ahli pula kadang-kadang disebut Ashabun Nar. Ashabun Nar itu maksudnya mereka itu ahli neraka, duduk dalam neraka. Dan mereka pegang geran neraka tau. Maksud pegang geran neraka tu adalah mereka tinggal dekat situ. Dia bukan pelawat neraka. Tetapi mereka ada geran neraka. Duduk kekal. Bila kita ada geran rumah, geran tanah kan, itulah tempat kita. Tak pergi ke mana dah, itulah kampung kita, itulah rumah kita, itulah tanah kita, sebab kita ada geran kan. Kalau kita setakat menyewa saja, mereka mungkin kita akan pindah-pindah. Maka orang yang jadi ashabun nar itu, mereka bila dalam Quran apa ashabun nar itu maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang kekal dalam neraka. Ya, ashabul kahfi itu adalah kerana mereka itu duduk dalam gua. Ahli-ahli dalam gua, yang duduk dalam gua. Itu pengenalan kepada mereka. Orang duduk dalam gua, mereka tak bersahabat dengan gua. Jadi dia rapat lah, mana rapat, teman, rapat. Dari kata kasar kita gunakan kata sahabat dalam bahasa kita. Sahabat itu betul lah kawan. Yang itu betul kawan. Kita rapat dengan dia. Kawan kita itu menemani kita. Digunakan sebanyak 97 kali. As-sahib, sahibat, as-sahib, tu sahib.
yushabuna sahib. Jadi dia lebih kurang macam ni lah, dua makna, satu ahli, satu lagi tentang kawan. Macam dalam surah Yusuf ni, as-sahib, kan. Wahai kawan-kawan aku yang duduk dalam penjara. Maknanya sebab dia berkawan dalam penjara, kan. Mereka bersama dia dalam penjara itu. Baik. Berapa ayat dah ini? Okey. Ada 10 minit lagi nak sambung ke kita ni? Kita dah sambung lah. Kan? Kalau lama sangat kita berhenti. Ke ada soalan? Ada soalan ke? Nak perbincangan ke? Ada soalan? Boleh tanya soalan di luar topik, Ustaz? Di luar topik, boleh? Pasal Maulid Nabi. Maulid Nabi, Di surau, okey. ya, di surau ada nak buat Maulid Nabi. Dia minta sumbangan. Bolehkah kita kasih sumbangan atau tidak? Tak boleh lah sumbangan buat benda bid'ah, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kadang-kadang kita rasa segan pula mengurusi minta pada kita. Okey, yalah. Jadi jangan ya, Ustaz. Tak boleh. Tak Awak boleh. segan itu, minta maaf saya cakap, minta maaf saya cakap, kenapa kadang-kadang kita segan, kenapa kadang-kadang kita takut. Kita tahu benda tu salah, tapi alah, nanti apa orang kata, kan, malulah aku. Itu iman saja. Minta maaf tu saya kata, saya minta maaf awal-awal, iman, di atas iman. Kan? Iman kita kuat ke lemah? Kan? Kalau iman kita kuat, lantak kau lah. Kan? Aku lagi takut dengan Allah lagi daripada takut dengan kau. Aku lagi malu daripada Allah dengan malu daripada kau. Dengan masyarakat. So iman kita besar, iman kita kuat. Tetapi bila iman kita lemah sikit, mulalah okey, ya, boleh. Tak apa, saya datang. Memang Macam berat sikit, Ustaz. Berat sikit pasal kita akan segan dengan orang kan. Ya. Saya faham sangat, kan. Saya ni adalah beruntung kerana belajar dengan ustaz yang tak takut orang. Itu keuntungan saya. Jadi saya faham orang lain. Rupanya ustaz saya dulu pun takut juga. Tetapi bila saya belajar dengan dia tu, kita pun pelik, dia ni tak takut orang ke? Benda-benda bid'ah dia tak layan. Jadi saya dapat aura dia lah. Jadi, tapi saya faham orang lain akan takut kerana masyarakat kan. Masyarakat. Tetapi lama-lama kita faham, ini beza dia iman. Iman. Kalau kita iman kita tak lantak lah, aku takkan. Orang tanya saya kan, saya berani cakap ni. Kata ustaz tak takut ke? Saya takut Allah daripada takut manusia. Lagi takut kan. Jadi kalau bila selalunya saya akan beritahu lah kalau ajak majlis-majlis macam itu ke kan. Majlis tahlil ke, majlis maulid ke kan. Yalah kadang-kadang ahli keluarga belah isteri saya ajak, belah saya dia tahu dia orang tak ajak. Belah isteri saya ke kan. Saya kata awak tolong bagi tahu dia orang kan. Jangan dia orang tanya saya. Kan? Dia orang tanya saya bernanah telinga. Kan? Awak bagi tahu ikut cara awak, janji kita tak pergi. Maknanya bila isteri saya tu dia akan berbahasa lah sikit kan. Tahu kan suami saya tak pergi kat sini, dia mana nak ajak. Panjanglah cerita dia. Saya kata ini benda bid'ah, saya tak buat benda bid'ah. Kan kasar. Kan bernanah telinga orang kan. Mula kan kesian dekat orang dia tak tahu kan. Orang dengan saya ni orang tak setuju dengan saya. Saya tahulah tapi semua berani cerita belakang aja. Berdepan nak tanya bila saya kata tak ada. Dia macam kenapa tak ada tapi tak berani tanya saya, dia tanya orang kenapa dia tak pergi benda ni. Saya tunggu je dia tanya. Makan masa yang lama, Ustaz. Kalau you Ustaz, mungkin orang akan dengar cakap you pasal you Ustaz. Kita orang biasa lagi kena teruk. Orang ni belajar dengan siapa lah, baru belajar dah cakap begini begitu macam-macam. Wahabi lah kita kena, ya Allah, teruk betul. Okey. Tapi lama-lama dia tinggalkan. Kalau dah lama dia orang tinggalkan. Kita tengok si dia ni tak berubah-ubah gitu juga. Jadi lain kali ada maulud dia orang tak jemput. Ada tahlil alhamdulillah. Secara sedikit sebanyak benda itu membantu.
Mungkin tak Yes. banyak tetapi dengan anda tak pergi. Ya. Kalau pergi lain cerita. Anda tak Ya. pergi menimbulkan sikit. Kenapa kenapa Cik Senah tu tak pergi Mereka pun tertanya-tanya. Lepas tu mereka tahu, rupanya ada orang tak pergi Kenapa Wahabi Lepas tu kalaulah mereka diberi hidayah, mereka akan tanya. Dan mereka akan jumpa. Tetapi kalau kita pergi, macam saya tak boleh pergi. Awak pergi lain. Saya ni tak boleh pergi. Sebab apa? Saya akan menjadi dalil kepada orang yang jahil. Maksud dia apa? Ya. Kalau ustaz pun pergi, mesti benda ni betul. Betul. Awak pergi mungkin tak ada apa-apa, orang tak perasan. Saya ni tak boleh pergi. Sebab nanti orang akan gunakan saya sebagai dalil. Tengok tu Azizan tu pergi, okeylah benda ni kan. Jadi tapi kita tak kisah pun. Tak kisah. Kita pun gitu juga Nak Ustaz, kalau tanya, kita baca. macam majlis Walimatul Urus, yang ada persandingan, yang ada muzik-muzik, tu kira kalau kita macam dalam tu kalau kita wajib pergi ataupun kita boleh Tak boleh pergi. tak Haram boleh pergi. pergi. Haram. Haram ya? Haram. Kalau ada persandingan. Saya ni adik-beradik ni. Saya bagi tahu, ada yang saya bagi tahu mereka tak buat bersanding. Alhamdulillah saya pergi. Ada saya dah bagi tahu dah. Mereka pun kata tak apalah, kita tak buat. Hari saya pergi tu ada. Saya tengok suplemen, saya patah balik. Dah sampai dah. Diorang nampak saya datang, kata tak boleh makan aja, tak boleh. Tak boleh makan pun tak boleh. Saya nak makan kedai, saya boleh makan. Kan? Dah nampak Dulu dah, I pun buat gitu. Saya masuk dewan itu saya nampak alamak ada pelamin. Tak apalah Jan, ini untuk ni main-main aja kan. Tak apa saya balik. Nak balik tu orang panggil takkan makan pun tak boleh. Makan saya kedai saya boleh makan. Tak boleh. Bini saya lepas tu bini saya, arwah isteri saya sampai tu kereta sampai, dia kata abang pergi tengok dululah ada ke tak ada. Malu saya. Esok saya pergi tengok. Keluar kereta. Kalau nak belah awal-awal. Saya akan tanya kan. Ada sanding ke tak ada sanding. Sebab kadang-kadang kita pergi jauh kan. Daripada Sungai Buloh, saya tu kata daripada Sungai Buloh pergi ke Kajang. Jauh tu. Saya dah bagi tahu dah ada sanding tak ada sanding. Kalau ada sanding saya tak pergi. Dan mak dia kata dia tahu kan. Okey tak ada sanding. Tapi in between beberapa minggu tu adalah makcik-makcik gayut apa semua. Biasalah benda ni makcik je. Makcik-makcik tua. Kita tak sanding lah. Orang lelaki tak kisah. Orang lelaki, kau tahu tak, orang lelaki awak tak kisah. Lagi tak ada sanding lagi dia suka. Yang suka sanding ni makcik-makcik. Allah kita ni ada lah, Allah takkanlah bersanding. Ni makcik-makcik tua ni. Saya kena. Jangan minta saya nasihat. Bernanah telinga. Saya dia tu sebelah lah, tapi lepas tu dia orang tak saya kan. Ataupun saya rasa saya suspect lah. Dia orang tunggu saya balik lepas tu baru bersanding. Sebab saya tengok saya family kita, saya duduk je lah, kan. Dia orang ni asal macam tunggu aku balik je ni kan. Minta balik lah. Jadi kalau kena berarak maulid Nabi tu macam ni Ustaz Ejik, berarak lagi lah tak boleh. Ya Allah, itu bid'ah teruk sangat. Maulid Nabi macam ni kan. Sebab ada ulama kata boleh buat maulid Nabi. Boleh itu maksudnya adalah buat majlis ilmu. Majlis ilmu buat dekat surau, kat masjid, yang itu cerita tentang sirah Nabi, cerita tentang hadis Nabi. Engkau sepanjang tahun sikit pun habuk kau tak belajar, okeylah satu hari tu cukup belajar tentang sirah Nabi kan. Memang lekeh sangatlah, tetapi tak apalah kerana dia melibatkan majlis ilmu, memperingati. Itu saja boleh. Itu pun sebenarnya pada saya dah salah lah. Hari apa nak sambut maulid Nabi ni? Hari apa? Berapa bulan? Bagi tahu saya. Dah tak ada dah, dulu setahun sekali, lepas tu Ya, sebulan berapa sekali, hari? sekarang anytime. Saya Habib punya cerita. Yang maulid kita kat negara ni berapa hari bulan kita sambut? 12 Rabiul Awal kan? 12 Rabiul Awal tarikh mati Nabi, tarikh wafat Nabi. Bukannya tarikh lahir dia. Orang tak tahu berapa tarikh lahir dia. Tak ada kepastian. Sebab apa tak pasti? Sebab zaman Nabi
tidak ada Jabatan Pendaftaran Negara. Dia tak ada IC tau. Lepas tu Nabi waktu hidup ada tak sahabat tanya, kau sebenarnya lahir berapa bulan? Kalau mereka tanya, Nabi boleh jawab, dapat wahyu. Mereka tak tanya sebab sahabat tahu. Nak tahu buat apa? Tidak ada sambutan. Kalau benda tu baik, Nabi akan sambut Maulid Nabi Ibrahim, Maulid Nabi Ismail. Kalau benda tu baik. Jaga hati pun tak boleh ya Ustaz. Lagi penting jaga agama. Jaga hati ni, setakat mana kau boleh jaga hati orang? Setakat mana boleh jaga hati orang? Manusia ni tuan-tuan, dia baik dengan kita mentara dia suka dengan kita lah. Awak semua ni, contohnya awak ni, saya tak kisah pun. Awak suka dengan saya sebab ada benda yang saya tengah ajar kepada awak, tengah berbakti kepada awak, awak suka kepada saya. Satu hari ada benda awak tak suka tentang saya, awak tinggalkan je saya. Tinggal begitu saja. Saya tidak ada kaitan apa-apa, hati apa-apa dengan awak kerana saya tahu awak boleh sayang kepada saya sekarang, boleh jadi pada satu masa awak akan benci kepada saya, entah sebab apa. Begitu juga dengan orang. Kita ni dalam Nabi Ibrahim bagi tahu, kenapa kau nak menjaga hati mereka ini, adalah ada ayatnya. Nabi tegur kepada orang-orang yang melakukan syirik itu. Sebab apa mereka melakukan syirik itu? Kerana nak jaga hati masyarakat mereka. Nak jaga hati masyarakat mereka. Yang kita tak perlu jaga hati mereka kerana hati mereka, hati manusia dia berbolak-balik. Hari ni dia sayang kau, besok dia benci dengan kau. Jadi buat apa kita nak gadai agama kita semata-mata nak jaga hati mereka? Kita jaga hati mereka di dalam hal agama. Besok tengok-tengok kau sokong pasukan mana? Aku Liverpool. Aku Manchester United. Tiba-tiba kelahi. Kan? Tiba-tiba kan, duduk aman damai. Tengok-tengok pilihan raya. Oh, kau parti ni. Aku ingat kau okey. Kelahi bab parti pula. Jadi kenapa nak jaga hati manusia? Ya Allah, tak perlu jaga hati manusia. Saya dah kena cap geng Dr. Mazhar. Bagus. Tahniah. Kita okey, saya minta tolonglah sebagai penutup, dah habis masa. Saya minta tolong kepada anda semua. Saya ni duk beranilah ceritalah begitu begini yang kena duk hentam kena apa semua kan. Awak semua yang tahu kebenaran ni duk senyap aja. Saya jadi nampak macam kami ni, nampak macam kami je lah duk sorang-sorang. Tak ada orang duk menyokong. Kan? Itu duk ini adalah bid'ah, ini adalah syirik. Yang lain-lain semua menikung saja kan. Mazhar tak kenal. Jadi saya minta tolong supaya bantu kami. Jadi bagi ramai sikit geng-geng kita ni. Jangan nak menyorok sangat. Kenapa kita nak menyorok? Kita melakukan benda yang benar, tetapi kita takut kepada orang yang buat benda yang salah. Dia buat benda salah, kita takut dekat dia orang. Oh, pelik sungguh. Nampak tak? Dia buat benda salah, dia tak malu buat benda salah. Kita tak pula takut Ustaz, itulah yang I bilang, ada kadang I duduk dekat negeri orang putih ni lagi banyak, alhamdulillah, lagi sikit dosa, tak ada jemput majlis tahlil ni, majlis alhamdulillah kan kat situ kan. Ya. Itulah, jadi tak ada dah soalan ni, ada tertinggal ke apa-apa. Okey, tak ada tinggal soalan. Terima kasih kepada semua daripada soalan. Terima kasih Ustaz penjelasan. Sama-sama. Jadi kita kelas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segitu jumpa minggu depan. Barakallahu fiik.